Misi dia adalah untuk memastikan bahawa sokongan kaum Cina akan kembali kepada Pakatan Harapan. Dia ada beberapa teori mengatakan. Yang pertama, ada kegusaran daripada kalangan masyarakat berniaga di wilayah-wilayah. Dan kita ingat terutama wilayah Kuala Lumpur ini, kebanyakan masyarakatnya adalah masyarakat Cina. Dan mereka ni walaupun mereka beroperasi di Kuala Lumpur, tetapi mereka mempunyai pegangan di seluruh Malaysia. Arti kata, mereka ada padan dan juga mereka ada persatuan di seluruh Malaysia. Ini teori ya, jangan don't take me as it is. So mereka ada tidak berpuas hati dengan tindakan dan kenyataan daripada dan juga plan-plan ataupun rancangan-rancangan yang dilaksanakan dan juga Dr. Zaleha itu sendiri. Mereka tidak berpuas hati, dianggap tidak mesra. Tidak mesra, itu perkataan yang digunakan, yang diceritakan kepada saya, tidak mesra kepada mereka-mereka ini. So, untuk memastikan bahawa mereka tidak membawa lari, mereka ini ada pengaruh daripada segi undi. Teorinya, kalau tak nak bawa mereka lari, terutama dengan pengundi-pengundi Cina, kita kena kepegang mereka dan kita kena letak mereka yang boleh berunding dengan masyarakat ini. Iaitu tidak lain tidak bukan Hanayuh lah. Misi dia adalah untuk memastikan bahawa sokongan kaum Cina akan kembali kepada Pakatan Harapan. That is her mission. Saya nampak itulah teorinya. Kenapa beliau diletakkan di tempat itu.